Ini 3 perkara yang anda perlu semak sekiranya anda rasa stuck dalam kehidupan anda sekarang. Pertama, semak semula bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita. Perbaiki balik solat kita, terutamanya solat subuh. Kita perbaiki balik waktu tidur kita. Kerana apabila kita perbaiki solat dan hubungan kita dengan Allah, insya-Allah kehidupan kita akan sentiasa lancar dan mudah. Yang kedua, semak dan cek semula bagaimana kita punya hubungan dengan mak ayah kita. Cubalah jadi anak yang baik. Apa mungkin bukan semua perkara kita boleh ikut apa yang mak ayah kita suruh. Sebab apa? Kadang-kadang mak ayah tak tahu apa yang kita buat sekarang. Caranya kepada mereka yang ceburi dalam bidang perniagaan. Pada permulaan, ramai mak ayah risau anaknya berniaga. Sebab apa? Berniaga ni tak terjamin kalau dibandingkan dengan pekerjaan kerajaan ataupun swasta yang lebih terjamin. Tapi teruskan buat baik dan kita buktikan dan kita cuba bahagiakan mak ayah kita. Ketiga, ubah kita punya lifestyle atau rutin. Pastikan setiap hari kita ada belajar perkara baru. Pastikan setiap hari kita ada lakukan exercise dan sentiasa berkawan dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang berjaya. InsyaAllah anda akan tengok perubahan yang ketara dalam kehidupan kita. Jadi, kalau anda masih stuck lagi, semak semula 3 perkara ni. InsyaAllah anda akan nampak jalan keluar di sebalik lorong yang gelap.